apa-apa je challenge, saya akan sahut dan takkan dekat bottom lagi. So masa kita tengah sembang-sembang sikit, tiba-tiba Arabella masuk. Bagi saya, yang paling pandai menari akademi is Nelisa juga. Tiba-tiba Marissa dah jalan tu. Marissa pusing, Syamil dah terduduk. Dia dah macam, terduduk macam tu kan. Saya nak beritahu kat semua, anda dipilih masuk Dewi Remaja ni sebab korang dah ada package tu. Kalau Camellia tersingkir, Camellia dah buat yang terbaik lah. Red One Mobile kan ada.